Dia ada gear 1, 2, 3, 4, 5 reverse. Betul. So bila gear ni free, awak dia free kan, dia akan berada, tekan kelas dia akan berada dekat gear 3 dan gear 4. Faham? Dia akan berada dekat gear 3, gear 4. Jadi kalau nak masuk gear 3, tolak depan, gear 4 belakang. Betul. So kalau nak masuk gear 1, letak tangan tadi. Okey, aku sentuh tangan kau Untuk tolak dia ke kiri, yang kata kan dia ke kiri kan, tolak ke kiri, kau guna sabar. Kau guna ni kau letak sini. Okey, relax. Kau guna ni angle ni kan. Ni untuk kau pusingkan pergerakan tangan ni, tolak. Faham? Tahan Lepas tu kau guna ni, tolak dia ke depan. Nampak? Dia akan pergi gear 1. Tadi kita tahu gear 1, yang 2 tu adalah selari. Betul? Perlu tak pergi free? Tak payah. Betul? So apa nak buat? Guna benda ni tadi sama, bahagian tepi ni, guna sama ni, tolak dia ke kiri. Betul? Jangan tolak paksa. Relax je. Tolak dia ke kiri ni, pusingkan dia ni, dia tolak kiri. Guna jari depan ni. Betul? Kan? Tarik dia ke belakang. Nampak? Tak payah pergi free. Sebab bila atas jalan raya, kita pergi free dulu baru tarik gear 2, dia akan makan masa. Daripada speeding kita laju, dia akan jadi perlahan. So nanti ada part gear 2 dah tak sesuai dah sebenarnya. Betul? Okay, so bila kau nak daripada 2 nak pergi 3, kau kena tolak gear pergi free kan. So longgarkan tangan, buka sikit tangan, guna angle ni, tolak ke depan. Nampak? Dia balik gear free. Sebab kau dah buka tangan, kau relax, kau tolak depan, dia balik gear free. Just ikut je. Guna angle ni lagi, tolak ke depan. Yes. Gear 3. Faham? So oleh kerana nak tarik belakang, angle ni jangan kacau. Guna ni, tarik ke belakang. Faham? Okay, free gear. Okay, cuba 1. Yes, 2. Guna ni, tolak dia, tarik belakang. Yes. 3, relax tangan, tolak. Ya. 4, tarik belakang. Lembut, tangan relax. Kau tangan relax, jangan nak beriu-riu, genggam, macam nak buat sambal tumbuk apa semua, jangan. Relax tangan, relax. Okay, tolak 3 balik. Lembut tangan, lagi